Apa khabar semua? Dalam video ni, saya nak kenalkan anda kepada 5 channel kereta yang sangat best yang ada dekat YouTube. Of course, ada sangat banyak channel yang sembang pasal kereta ni, tapi 5 channel ni adalah channel favourite saya sendiri dan saya rasa anda pun akan layan juga. Okey, jom kita tengok. Di tempat kelima, YouTuber otomotif yang paling best adalah channel Doug Demuro. Doug Demuro ni kalau anda nak tahu, dia berasal dari Colorado, US. Dan asalnya dulu dia seorang car spotter. Maksudnya dia suka ambil gambar kereta. Lepas dia graduate university, masa tu dalam tahun 2012 macam tu, dia pun mula bekerja dekat Porsche HQ. Dan masa tu juga dia menyambil tulis artikel untuk majalah-majalah kereta. Kalau setakat menulis untuk blog tu memang biasalah. Dan dia juga menulis buku. Jadi Doug Demuro ni memang dia start dengan menulis. Dan dia adalah seorang penulis. Bila dia menulis tentang satu-satu kereta tu pula, dia tulis dengan sangat details dan dia fokus kepada quirks and features yang ada dalam kereta tu. Quirks ni macam benda-benda pelik lah yang ada dalam satu kereta yang kadang-kadang kita pun tak perasan, tapi dia boleh nampak. Jadi saya suspect artikel dia mesti panjang-panjang. Dalam pada masa dia menulis tu, dia juga mula rekod video kereta yang dia dapat. Dan rupa-rupanya lebih ramai orang suka tengok video. Tapi style dia explain kereta tu dalam video sama je macam style dia explain dalam artikel dia. Maksudnya dia memang berfokus kepada feature-feature pelik dalam kereta tu. Jadi channel Doug Demuro ni sekarang ada lebih dari 5 juta subscribers dan ada dekat 2,500 video. Saya ingat satu masa tu dia beli kereta Porsche Carrera GT. Mahal gila kereta tu dan bukan kereta baru pun. Tapi memang sampai sekarang itulah kereta favourite dia katanya. On top of that, dia juga ada investor dan sekarang ni dia jual kereta secara online dekat platform yang bernama Cars and Beats. Di tempat keempat pula, YouTuber otomotif paling best dalam senarai ni adalah Engineering Explained. Channel ni dimiliki oleh Jason Fenske yang merupakan seorang jurutera mechanical. Jadi apa yang membuatkan channel ni lain dari yang lain adalah cara Jason ni menerangkan konsep engineering yang teknikal dan kompleks dengan cara yang agak mudah difahami. Dia guna whiteboard je macam cikgu-cikgu untuk menjelaskan benda-benda dalam kereta ni. Contohnya macam bagaimana turbo berfungsi. Kenapa enjin NA rasa lebih responsif atau perbezaan antara torque dengan horsepower dan macam-macam lagi dia explain. Jadi kalau anda ada background engineering, memang anda akan rasa penjelasan dia tu ngam lah. Memang sangat tepat. Kadang-kadang tu kalau benda tu dah susah sangat, dia siap calculate lagi dekat whiteboard dia dan paling penting, dia guna formula yang betul. Sebab kalau salah formula, memang akan kenalah dekat comment section. Jadi, kalau anda macam confused tentang enjin kereta dan nakkan penjelasan yang tepat dan berasas, mungkin anda akan suka dengan channel Engineering Explained ni. Channel Hasbullah Syarah pun banyak mengambil inspirasi dari sini dan saya olah semula dalam bahasa Melayu. Baik, di tempat ketiga, YouTuber otomotif paling best dalam senarai ni adalah channel Kawau. Kawau ni sebenarnya dia menjual kereta. Tapi disebabkan host dia iaitu Matt Watson ni sangat best, maka memang orang datang tengok channel ni. Jadi channel ni dia konsisten buat satu benda saja iaitu drag race. Memang betul ada je channel lain yang buat drag race juga. Tapi Kawau ni dia punya drag race, selection kereta dia tu memang sangat best. Ada sekali tu dia buat race antara kereta Formula 1 dengan kereta Bugatti. Anda bayangkan kereta F1 dan satu tim tu boleh datang untuk rekod video YouTube Kawau. Memang wow. Kemudian ada dulu dia buat drag race semua generation Porsche 911. Ada pula dia buat drag race kereta Rimac dengan kereta Ferrari. Entah macam mana dia boleh dapat kereta Rimac pun saya tak tahu. Jadi memang nampak channel Kawau ni bajet dia sangat besar dan mungkin selection kereta dia pun unlimited sebab dia sendiri menjual kereta second. Jadi kalau anda nak tengok drag race kereta yang best-best, even kereta biasa pun ada, bolehlah anda cuba layan channel Kawau ni. Lagipun channel ni channel UK. Jadi kebanyakan kereta yang ada tu memang drive dekat belah kiri jalan. Sama macam kita. Jadi boleh relate sikit lah dengan kereta-kereta yang masuk ke Malaysia. Di tempat kedua, YouTuber otomotif paling best dalam senarai ni adalah Chris Fix. 3 channel yang kita dah tengok sebelum ni, Doug Demuro, Engineering Explained dengan Kawau ni, lebih kepada review dengan edutainment. Tapi Chris Fix pula, dia adalah tentang DIY untuk baiki kereta anda sendiri.
Dan yang pelik tu adalah walaupun channel ni dah lebih dari 11 juta subscribers, tak ada siapa tahu muka dia macam mana. Maksud saya, dia tak tunjuk muka dia. Nama sebenar Chris Fix ni adalah Christopher Magello, tapi orang tahu itu je lah. Maksudnya, kalau dia jalan-jalan dekat luar tu, memang tak ada siapa kenal dia. Sebabnya adalah dia tak tunjuk muka dia dalam video. Sebab mostly, video dia adalah pasal DIY. Cuma kadang-kadang bila perlu nampak dia, maka dia akan pakai helmet supaya orang masih tak tahu muka sebenar dia. Dan dalam channel Chris Fix ni, anda akan jumpalah video contohnya macam mana nak basuh enjin bay tanpa rosakkan kereta. Macam mana nak tukar bateri kereta hybrid macam Toyota Prius contohnya. Lepas tu macam mana nak servis kereta, even macam mana nak bersihkan kereta banjir pun dia ada tunjuk. Cara dia rekod dan explain apa yang dia buat tu memang mudah kita nak follow. Cuma nasihat saya, kalau anda nak follow dia, lagi-lagi part yang dia buka sana sini, basic skill untuk membaiki benda mechanical tu still kena ada. Sebab mungkin kereta anda tu berbeza dengan kereta yang dia tunjukkan tu. Baik, jadi anda dah tengok 4 channel otomotif yang bagi saya sangat best untuk anda layan. Kita dah tengok Dark Demuro, Engineering Explain, Kawau dengan Chris Fix. Anda perasan kan channel-channel ni setiap satu tu ada macam kelebihan dia masing-masing dan tak kurang juga dengan channel di tempat pertama ni. Jadi channel di tempat pertama dalam senarai YouTuber otomotif paling best ni adalah jeng 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 channel Matt Armstrong. Ini Matt Armstrong, bukan Matt Watson tadi. Dia ni dulu suka bawa basikal BMX tu, tapi sekarang kerjanya adalah beli kereta supercar yang dah accident, lepas tu dia cuba baiki. Dan yang bestnya, dia buat breakdown berapa kos dia baiki tu dan compare pula dengan kos kalau nak beli second. Bila dia dah baiki tu baru dia decide nak jual balik ataupun dia nak simpan. Ada sekali tu, kereta Porsche GT3 RS yang sangat rare tu dah accident, siap masuk tenggelam dalam sungai. Memang boleh kata dah rosak teruslah. Dia sanggup beli kereta tu untuk baiki semula. Dapat pula tu dia baiki sampai elok. Dan masa dia membaiki supercar ni, memang nampaklah ada manufacturer supercar yang sebenarnya pakai barang-barang dari kereta lain yang lebih murah. Ada juga manufacturer yang beli barang dekat supplier harga £70 dan bila dia jual semula, harga tu jadi £700. Memang gila lah dia orang punya markup. Dah kantoi dekat channel Matt Armstrong ni. Yang bestnya sekarang ni dia bukan setakat baiki supercar, tapi dah mula baiki hypercar. Even Bugatti Chiron tu pun dia cuba baiki. Walaupun Bugatti kata takkan boleh baiki dan Bugatti tak nak jual part dekat dia sebab nak kereta tu dibaiki di kilang. Tapi so far nampak macam okey je dia baiki. Cuma sama ada kereta tu boleh atau tidak pergi top speed dengan selamat atau tidak tu susah nak cakap. Cuma cara dia rekod tu sangat best. Kadang-kadang sampai sejam lebih video dia. Dan kalau saya layan tu sampai terkebil-kebil mata, macam tengok movie. Bagi saya dia ni macam memperjuangkan rights of repair yang semakin lama semakin terancam kan. Jadi of course lah, ada banyak lagi channel-channel otomotif best di luar negara yang saya rasa anda akan layan kalau terjumpa channel-channel ni. Antara channel lain yang tidak termasuk dalam senarai ni, contohnya macam Supercar Blondie, Hagerty, Top Gear, Car Throttle, Donut, Aziz Drive dan lain-lain. Ini baru channel berbahasa Inggeris. Kalau anda faham bahasa Rusia ke, lagi banyak channel yang anda boleh layan. Cuba komen dekat bawah kalau ada channel-channel otomotif yang best di seluruh dunia ni yang saya terlepas. Jangan lupa tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.